Lepas US kenakan tarif yang tinggi, China pula bertindak balas dan kenakan tarif yang tinggi kepada Amerika Syarikat. Tetapi persoalannya, siapa yang akan menang dalam peperangan tarif ini? So untuk fahami ini, kita kena lihat apa barangan yang China import dari Amerika. Dan antaranya adalah hasil tani dan gas dan minyak, di mana ianya sebanyak 40% yang mereka import dari Amerika Syarikat. Tetapi pada masa sama, apa yang US atau Amerika Syarikat import dari negara China adalah barangan elektronik dan barangan heavy machinery, di mana ianya sebanyak 55%. Dan ini adalah barangan-barangan yang digunakan untuk menghasilkan laptop, untuk menghasilkan smartphone, untuk menghasilkan iPhone. So di sini kita boleh lihat China mengambil barangan makanan dan gas dan minyak dari Amerika Syarikat, di mana mereka dah ada rakan-rakan di dalam negara BRICS yang boleh supply benda-benda ini. Tetapi pada masa sama, kalau US nak jual smartphone atau US nak jual iPhone, mereka terpaksa mengimport dari negara China. Dan sejujurnya, selepas US telah memberi pengecualian untuk mengimport barang-barang teknologi tinggi dari negara China, tetapi ada kebarangkalian barangan yang selain daripada teknologi tinggi mungkin dikenakan tarif. So apabila itu berlaku, harga barang-barang akan naik. Dan dari segi siapa yang akan menang trade war ini, saya rasa semua akan rugi. Di mana apabila trade war ini berlaku, harga barang-barang akan jadi lebih mahal. Dan kita sebagai pengguna terpaksa bayar lebih banyak wang untuk beli barangan yang sama. Tetapi apa pendapat kamu?